keadaan situasi sakit yang masa tu pakar tak tahu nak diagnose saya ni sakit apa. Lebih kurang 18 tahun yang dahulu. So masa tu saya tak boleh makan, saya tak boleh tidur, saya tak boleh minum. Berlaku hampir 2 bulan berterusan sebab masa tu saya ingat lagi saya cuti tanpa gaji. So bila kata tak boleh tidur ni, tak boleh makan, tak boleh tidur, so itu adalah satu keadaan yang sangat dah luar daripada hidup normal manusia. Sebab normally kalau kita sakit, kita memang akan nak tidur. Contoh tak dapat makan pun, tapi kita nak tidur. Sebab tidur tu adalah satu keadaan rasa kerehatan yang kita perlukan. Tapi situasi saya masa tu, bukan saya tak boleh makan, tak boleh nak minum, malah saya tak boleh nak tidur. Okay, so bila waktu tu pakar tak tahu macam mana nak bantu. So bukan saja pakar, saya juga masa tu berjumpa perubatan secara Islamik. Okay, tapi poin yang saya nak fahamkan di sini, dan akhirnya saya sedar dan faham apa sebenarnya pengajaran besar yang Allah nak ajar saya. Sebab masa tu kiranya perubatan Islamik, ustaz-ustaz yang saya jumpa pun tak tahu nak jawab apa yang saya lalui, apa yang saya pertanyakan, apa yang saya soal bila saya bercerita keadaan gangguan yang saya alami. Okey, keadaan saya tak boleh nak tidur tu, situasi yang mana masa tu tidur ni, bila kita kata kita nak baca doa tidur, so kita akan baca doa tidur sebelum kita tidur. Okey, tapi bila dah habis baca doa tidur, dah buat amalan, baca 3 kul, contohnya baca ayat kursi, dah tiup dekat tangan ni, so kita sapu ke seluruh badan. Poin kat sini sekarang adalah saya selepas habis baca doa tu, saya diganggu waktu moment enter, masuk daripada alam yang sedar ke alam yang nak tidur tu. So umpama di pertengahan alam tu, alam sedar, alam nak tidur tu. So macam mana saya nak protect diri saya waktu tu, waktu pertengahan tu, nak switch masuk ni, nak tidur ni. So waktu tu lah saya diganggu, macam ada gangguan attack kat situ. So macam mana saya nak tanya apa yang saya boleh lakukan pada diri saya supaya saya nak dapat jaminan yang Allah tetap boleh pelihara saya. So itulah antara pembelajaran yang sebenarnya bila kita sakit, bukannya ubat tu yang kita nak cari untuk harap Allah sembuhkan, tapi sebenarnya pengajaran apa yang Allah nak ajar saya bila situasi tu tak boleh nak difaham dengan logik akal. So kalau sekadar sakit, tak boleh nak tidur, makan ubat tidur, dapat tidur, itu bukannya pembelajaran besar yang Allah nak ajar. So bila kita sakit, apa sebenarnya pengajaran yang Allah nak ajar saya? Bila saya tak boleh nak tidur, bukannya tak nak tidur, memang mengantuk sebab dah tak boleh makan, tak boleh nak minum, memang nak tidur. Tapi the situation was antara alam sedar nak masuk ke alam tidur tu, saya diganggu. So menyebabkan saya tersedar balik, jadi saya tak boleh tidur. So berlaku begitu hampir 2 bulan. So macam mana kalau kita tak dapat tidur 1 malam 2 malam, kita akan rasa sengsara, otak kita dah macam tak boleh nak meneruskan hidup seterusnya. So yang berlaku kat saya hampir 2 bulan. So waktu tu at the end memang doktor bagi saya ubat tidur, tapi saya tak ambil sebab saya cakap dekat Allah, ya Allah, ini bukan solution yang saya rasa Allah nak untuk saya, sebab ada pembelajaran besar yang Allah nak ajar.